Ada waktu ku teruskan, ada waktu ketakutan, kadangkala sendirian, perang dengan perasaan. Tiada teman yang paling indah selain doa-doa. Perjalanan makin debar, tidak ingin ku kecundang, jatuh bangun yang mengajarku. Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pada hari yang penuh keberkatan ini kami berkumpul bagi meraihkan kejayaan kami dalam anugerah top bagi kecemerlangan pemberitaan percubaan SPM SMK Pasir Gudang. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, ketabahan dan keyakinan untuk berusaha menuju pemberitaan SPM yang sebenar. Majlis dengan penuh hormatnya mempersilakan Puan Nurhazina binti Osman untuk membuat perkongsian motivasi bersama ibu bapa dan calon SPM SMK Pasir Gudang. Berakhirnya bacaan doa penutup sebentar tadi, maka berakhirlah sudah menghadiri kita pada pagi ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mestilah dia rajin.